Assalamualaikum, salam satu Malaysia. Alhamdulillah, kes management SRC 2.0 dah pun selesai. Keputusan untuk DNAA akan diketahui pada 20 Jun 2025. Cuma saya rasa pelik macam mana Malaysia Gazette boleh produce news yang pada saya tak betul lah. Dia kata Najib gagal gugur 3 pertuduhan AMLA libat ringgit Malaysia 27 juta dana SRC. Bila masa yang Najib gagal gugur 3 pertuduhan AMLA ni? Sebab tadi saya dengar hakim cakap keputusan untuk DNAA ni adalah pada 20 hari bulan Jun. So belum ada result lagi. Dan dalam berita ni, gambar yang digunakan tu, di bawah gambar tu caption dia, bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak diiringi pegawai penjara ketika hadir ke mahkamah bagi sambung bicara kes penggubahan wang haram membabitkan dana Wan Malaysia Development Berhad. Tajuk cakap tentang SRC, tiba-tiba gambar cakap tentang 1MDB. Apa benda ni? Tolonglah, laporkanlah berita yang benar dan sahih.